Okey lah, ya. I will correct the figure that you mentioned, the 300 billion, 93 billion euro at the current exchange rate amount to 446 billion, 446.4 billion. Oh my goodness. Tapi apa kira? Kita akan lulus jauh, lulus lena. Kalau banyak tu kita sanggup rugi, apa salahnya kita rugi lebih sikit? 300 ke 400 million is nothing to us. You know, kita boleh buat CIQ dengan harga 800 juta tiba-tiba naik jadi 1000, jadi 1.4 bilion. Tak apa, tak guna. Lepas buat kita tak guna. Tak apa, kita tak rugi. Kita dulu dikatakan tak ada duit, nak buat apa pun semua duit kerjaan dahulu sudah habiskan. Sebelum dia berhenti, dia balik semua. Sebab tu tak ada duit. Tapi tiba-tiba lagi ada duit banyak pula. Gaji pegawai kerjaan cukup tinggi lah. Jadi kita tak tahu sebenarnya what is the economic situation of this country. Is it as good? Kita dengar kata ada banyak pelaburan asing yang masuk. Betul ke masuk? Ataupun ada inquiry, ataupun ada proposal. Proposal doesn't mean that anything is happening on the ground. Duit belum masuk lagi, kita tak kira dah. Ya, saya teringat dengan satu orang, dia belum pun telur menetas, kita kira dah. Ayam dia yang dia nak jual, isu. Jadi ini kita dengar banyaklah cerita berkenaan pembangunan negara kita ini, tapi how many of you have seen the results? Saya percaya ada juga jalan-jalan kecil yang dibina oleh syarikat tertentu yang kita tak dapat identify, ataupun syarikat yang mempunyai modal RM2 tiba-tiba dapat kontrak bermilion-milion ringgit. Jadi kerana dia jual ni saja syarikat, terpaksalah dia jual kontrak itu kepada orang yang boleh. Jadi dapatlah sikit. Jadi kalau ada nak guna untuk parti, apa salahnya? Kita dapat duit free, kita gunalah sikit untuk bahagian kita. Terutama kalau kita ketua bahagian kadang-kadang ini berlaku juga. There is something rotten in the economy of this country. Despite what the media says, the mainstream media says. And then there is politics, of course. I don't want to talk much about politics because I think you know very well that today politics is not something we can discuss, because the people who are in charge of politics know everything already. So don't ever suggest that anything is wrong with Malaysian politics. Sebab itu kita tidak perlu ada laporan-laporan, teguran-teguran daripada orang tertentu seperti bekas-bekas pemimpin dulu. Tapi walaupun dikatakan mengikut Saidina Abu Bakar yang berkata bahawa kalau saya bersalah, tegurlah saya. Rupanya tegur itu kita kata kita jumpa dengan kita tegur dia. Itulah yang maknanya tegur. Bila kita jumpa dengan satu, hey lah, you pergi mana? Itu tegur. But don't go beyond that. You get into trouble. Politik begitu sekali bebas dalam negara kita ini sehingga kita tak benar ada perhimpunan untuk mendengar syarahan-syarahan daripada orang-orang tertentu. Orang tertentu itu tentulah orang komunis mengkali jahat. Tapi entah kadang-kadang dia biasa jadi
pemimpin parti sendiri, biasa jadi presiden parti pun, orang macam ni pun tak boleh cakap. Jadi politik sekarang ini tertutup kerana semuanya sudah baik, semuanya beres, tak ada perlu perbaikan apa-apa. Tetapi kalau nak tegur, boleh tegur. Bila jumpa, tegur. Orang kata janganlah sampai tak tegur siapa. Ini kita adat Melayu, terutamanya kita mesti tegur. Ini keadaan politik dalam negara kita sekarang ini. Mungkin observation ini datang daripada satu orang yang frustrated. Pasal dia tak berkuasa lagi, tak boleh buat apa-apa, sebab itu dia semuanya tak betul lah. Kalau nak berbaik-baik dengan negara tertentu, sampai nak kena minta kebenaran daripada negara tertentu kalau nak buat apa-apa dalam negeri sendiri, ini perkara biasa dan patut kita terima. Inilah politik sebuah negara yang merdeka.